Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah mulai saat dan ketika ini dan berlanjutan pada masa-masa mendatang, di mana ustazah dengan ustaz telah pun membuat sedikit pengubahsuaian untuk program setiap pagi ini, iaitu di mana pada setiap pagi Sabtu dan pagi Ahad, seumpama hari ini dan esok, insya-Allah Mihrab Al-Quran akan dihostkan ataupun dikendalikan oleh ustaz, dan pada hari Isnin sehinggalah hari Jumaat kembali kepada ustazah yang akan meneruskan Mihrab Al-Quran. Ini sebagai salah satu untuk variasikan program kita. Dan pada giliran ustaz, insya-Allah ustaz akan memfokuskan kepada kajian 99 nama Allah Asmaul Husna dalam membentuk kepribadian mukmin. Jadi maknanya apa dia? Pada hari ini kita akan bahas Asmaul Husna. Pada hari esok pun kita akan terus membahas Asmaul Husna. Pada hari Sabtu yang depan kita akan pergi lagi Asmaul Husna lebih dalam. Ar-Rahman, minggu yang berikut, pada hari yang berikutnya Ar-Rahim, pada hari berikutnya ialah Al-Malik, Al-Qudus, sehinggalah tamat 99. Jadi itulah dia harapan insya-Allah supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh menekuninya dengan sebaik mungkin insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kita biasa dengar kan? Kita biasa dengar nama Allah 99 Asmaul Husna sebagaimana yang tertera di dalam skrin yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, bermula dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البادع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Itulah dia hadirin Asma'ullah Al-Husna. Baik. Mungkin ada di kalangan kita bertanya, Ustaz, apa pentingnya kita ni belajar Asmaul Husna sehingga Ustaz masukkan dia dalam silibus Mihrab Al-Quran setiap pagi Sabtu dan Ahad? Benar, insya-Allah Ustaz akan membahaskan kesemua 99 ini insya-Allah.